Okey, jom kita bincang satu masalah yang selalu sangat jadi kat tempat kerja. Kita dah cakap, kita dah sampaikan mesej, tapi orang macam tak faham atau tak buat pun apa yang kita suruh. Kenapa jadi macam tu? Dan macam mana kita boleh betulkan keadaan ni guna kuasa naratif? Cuba fikir balik. Pernah tak anda bagi arahan yang pada anda dah cukup jelas, siap dengan data, dengan fakta semua, tapi tim anda, kawan sekerja anda, masih buat muka blur? Tapi kan, bila anda bagi satu contoh ringkas je, satu cerita pendek, tiba-tiba semua orang faham. Oh, macam tu. Ini bukan magic tau, ada sains di sebaliknya. Inilah yang membawa kita kepada perbezaan paling besar antara dua cara kita berkomunikasi. Satu, bagi arahan yang penuh dengan fakta. Lawan dengan satu cerita ringkas yang membina jambatan kefahaman. Perkara paling penting untuk kita faham kat sini ialah otak kita ni tak direka untuk proses senarai fakta yang panjang berjela. Tak. Kita perlukan konteks, kita perlukan sesuatu yang kita boleh kaitkan dengan pengalaman kita. Jadi bila kita cuma campak data dan fakta macam tu je, mesej tu selalunya tak lekat atau tak tinggalkan kesan langsung. Jadi, kalau bagi fakta semata-mata tu tak berkesan, apa penyelesaiannya? Jawapannya ada pada satu alat komunikasi yang sangat-sangat berkuasa, iaitu metafora. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Menurut buku NLP at Work, metafora ni macam satu jambatan. Dia sambungkan satu idea yang susah, yang kompleks, dengan sesuatu yang orang tu dah sedia faham. Ia bukan sekadar ayat berbunga-bunga tau. Tak. Ia sebenarnya alat strategik untuk pintas kekeliruan dan hantar mesej tu terus sampai ke otak pendengar. Bila kita gunakan metafora atau cerita dengan betul, ia bukan setakat tolong orang faham. Sebenarnya, ia mencetuskan 3 kesan utama yang sangat power. Okey, yang pertama, ia bagi gambaran yang jauh lebih jelas. Daripada kita terangkan benda abstrak, kita bagi orang tu nampak apa yang kita maksudkan dalam kepala dia. Kedua, ia kurangkan penolakan atau resistance. Arahan ni kadang-kadang rasa macam paksaan kan? Tapi cerita ni macam satu jemputan. Dan yang paling best, nombor 3, ia mencetuskan idea-idea baru. Sebab cerita ni bagi ruang untuk orang lain berfikir dan cari jalan penyelesaian kreatif mereka sendiri. Okey, jom kita tengok satu contoh yang sangat jelas macam mana satu perkataan je boleh ubah semua benda. Cuba tengok beza yang ketara ni. Kalau kita cakap kerja tu satu beban, automatik kita rasa berat, penat dan macam terpaksa buat. Tapi, kita tukar satu je perkataan. Kita bingkaikan ia sebagai satu permainan strategi, tiba-tiba ia jadi satu cabaran yang seronok. Ada peraturan, ada objektif dan ada kemenangan yang kita nak capai. Persepsi kita terus berubah, tindakan kita pun akan ikut berubah. Power kan? Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Bila kita rasa komunikasi kita tak menjadi, mesej tak sampai, mungkin masalahnya bukan pada mesej tu sendiri. Petikan ni, memang tepat. Ia seolah-olah memberitahu kita tanggungjawab tu bukan pada pendengar semata-mata, tapi pada kita sebagai penyampai. Tugas kita adalah untuk cari jalan, cari cerita, cari metafora yang betul supaya orang lain boleh nampak apa yang kita nampak. Ingat ni, fakta hanya memberitahu, tapi ceritalah yang menjual idea. Bila kita belajar bungkus data dan arahan kita dalam naratif yang ringkas dan kena pada tempatnya, komunikasi kita bukan saja akan difahami, ia akan jadi lebih hidup, lebih diingati dan paling penting, ia akan menggerakkan orang untuk bertindak. Jadi lepas ni, bila anda ada mesej penting nak sampaikan, jangan hanya bagi fakta. Cuba ceritakan sebuah kisah. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk ubah cara anda berkomunikasi? Faham ke faham?